A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi ni kita dah diberi kesempatan. Semua kita dah baca Al-Quran, dan baki yang masa kita yang masih ada ni kita manfaatkan seperti biasa. Kita nak kongsi satu ayat yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Ayat yang mengangkat kedudukan ibu bapa. Mengangkat kedudukan ibu bapa ni yang Ustaz kata hadiah tadi ni. Okey, bila mana kita tengok dalam situasi masyarakat kita, nak mendapat title tu bukan senang ya. Orang nak dapat title datuk ke, nak dapat title anugerah ke, mestilah banyak pengorbanan apa semua kan, jasa dia. Namun title ibu bapa tu saja dah cukup hebat. Yang nak memberi anugerah ni pula siapa? Bukannya pihak berkuasa negeri, bukannya kerajaan, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz nak kongsi ayat ni dulu, nanti cuba fahamkan apa yang Ustaz maksudkan dengan kedudukan ibu bapa yang sangat mulia tu. Okey, jom. Ayat 151 suratul An'am. Ayat 151 suratul An'am. Perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Itu dia. Maknanya nak disampaikan apa yang telah diharamkan oleh Allah kepada manusia, kepada umat manusia. Apa dia? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maknanya jangan syirik lah ni kan. Jangan syirik. Wabil walidaini ihsana. Dan janganlah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Wala taqtulu auladakum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu min imlaq, kerana kepapaan. Ni tabiat orang dulu lah ni. Keluarga dalam kesusahan apa semua, maka dia sanggup mengorbankan anak dia. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Okey, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Rezeki mereka dah dijamin oleh Allah dah. Janganlah sampai kita mengorbankan anak pula kerana takut tak ada rezeki, takut kepapaan. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan janganlah dan janganlah kamu menghampiri kejahatan-kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi. Dan akhirnya wala taqtulun nafsal lati illa harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah membunuhnya, melainkan dengan jalan yang hak, yang dibenarkan oleh syarak. Okey, zalikum wassakum bihi la'allakum taqilun. Dengan hal yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu memahaminya. Nampak tak? Ada berapa perkara dalam ini? Ada beberapa perkara. Pertama, jangan syirik kepada Allah. Kan? Syirik ni nombor satu. Lepas tu berbuat baik kepada ibu bapa. Lepas tu apa lagi? Jangan bunuh anak. Disebabkan kepapaan. Okey. Lepas tu jangan menghampiri perkara-perkara yang jahat, benda-benda yang tak elok, jangan dihampiri. Okey. Dan yang kelima, jangan bunuh orang. Ada 5 perkara-perkara yang disebut di dalam ayat 151 ni. Soalan Ustaz sekarang ni, apa yang uniknya ayat ni? Apa yang orang kata apa? Yang lainnya ayat ni? Cuba jom kita tengok apa yang uniknya pada ayat ni. Benda ada satu benda yang tak macam mana Ustaz nak cakap? Ada sesuatu yang sedikit nampak kelainan dia. Sebab adalah macam satu pelajaran.
Satu Yang pelajaran ya. pertama, jangan derhaka kepada ibu bapa. Yang Ah, kedua, jangan kamu membunuh anak kerana pertama jangan demikian. syirik dulu. Hah? Pertama jangan syirik dulu. Oh, jangan syirik dulu ya. Ya. Mm-mm. Kedua jangan dah kepada ibu bapa ya. Lepas tu Oh. jangan bunuh anak. Jangan buat benda Mm-mm. jahat. Lepas Mm-mm. tu jangan bunuh orang. Maknanya macam satu pembelajaran lah kan? Betul? Ya, 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 okey. betul. Betul. Lagi-lagi. Meh kita kerah sikit. Sel-sel minda kita ni. Satu. Ajar Ajar Nasima nampak sesuatu. Mana ni? Apa yang nampak ni Ustaz? Macam tak nampak. Jaja Farida? Siapa nampak? Kena tengok balik kejap Ustaz. Ana nampak terjemahan ni Ustaz. Ajar As, nampak tak? Apa yang Ustaz nak sampaikan ni? Baik, jangan takut. Apa yang unik? Apa yang unik? Apa yang unik kan? 3 in 1? Ada 5 in 1 ni. 5 in 1. 5 in 1. Tahu tak apa? Jangan syirik. Ah, Jangan derhaka pada ibu bapa. Membunuh anak. Tu mana? Anak, lepas tu jangan buat jahat. Diri kejahatan. Jangan buat jahat, lepas tu jangan bunuh orang. Jangan bunuh orang. Ya. Sebenarnya Ajah dah perbetulkan minda kita. Orang. Sebenarnya benda tu bukan macam tu. Ini ni semua di dalam ayat apa, di dalam tuntutan-tuntutan yang 5 tadi tu kan, 1 sampai 5, semuanya adalah larangan. Betul tak? Ya. Tetapi ibu bapa ni bukan larangan, ini suruhan. Suruhan. Itu yang uniknya. Buat baiklah pada ya suruhan. Okey. Tapi Ajar Nasimah dah tukar ayat tadi. Dia kata jangan derhaka. Dia buat larangan. Nampak tak? Dia bagi larangan. Jadi kalau ayat ni jangan derhaka, barulah dia matching semua, betul tak? Ya, betul. Pertama, jangan syirik. Jangan. Nombor dua kita skip dulu. Pertama, jangan syirik. Kedua, jangan bunuh anak. Ketiga, jangan buat benda tak elok. Keempat, jangan bunuh orang. Jadi yang kedua ni yang ngam dia, jangan derhaka. Betul? Patutnya, ya betul. Patutnya. Tetapi di dalam, ni bukan 5 dalam 1 ni. 1 tolak 5 tolak 1 ni. 4 dalam 4 tak dalam tahu nak cakap macam mana. 4 dalam 5. Tetapi kenapa jadi macam tu? Sebelum Ustaz cerita kenapa jadi macam tu Ustaz nak terangkan dulu. Wabil walidaini ihsana ni kan, wabil walidaini ihsana ni bukan dekat sikit ayat ni je tau, bukan dekat ayat 151 ni je. Ya. Banyak kita jumpa wabil walidaini ihsana ni kan? Ya. Okay. Semua ayat wabil walidaini ihsana ni mesti datang selepas Allah. Selepas Allah. Ya. Nampak tak? Mesti datang apa? Selepas Allah. Okay, mari kita tengok contoh dia macam mana. Dekat surah Baqarah pun dah ada dah. Kan? Contohnya dekat surah Baqarah, bila kita perhatikan ayat ke berapa ni? Ayat ke-83. Sekejap cuba perhatikan betul-betul. 83. Ni nampak ni. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Maksudnya apa? Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, wa bil walidaini ihsana. Kan sama kan? Ya. Mana datang selepas apa? Apa? Lepas Allah. Lepas urusan Allah, terus datang urusan ibu bapa. Nampak tak? Ya, yang kedua. Jangan kamu menyembah melainkan Allah. Dia tak kata lepas tu belajarlah rajin-rajin. Tak. Dia tak kata buat ibadatlah banyak-banyak. Tidak. Dia tak kata pergi bersedekah ke. Tidak. Sebaliknya dia kata apa? Wabil walidaini ihsana. Selepas urusan Tuhan, jangan mensyirikkan dia, jangan beribadat melainkan kepadanya.
dengan ibu bapa berbuat Kebaikan. Terus datang wabil walidain. Okey, kita tengok ni dekat mana ni surah Baqarah. Nampak tak apa kata ada wabil walidain tu? Ya. Kan. Mari kita tengok dekat surah Nisa pula. Surah Nisa kita ada ayat 150. Nisa mana Nisa ni? Ayat 36. Tengok surah Nisa ayat ke 36. Ni 37-36. Wa'budullaha, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah, wala tusyriku, jangan syirik. Betul tak? Wala tusyriku bihi syai'a. Lepas tu terus wabil walidaini ihsana. Nampak tak? Tadi surah An'am, lepas tu surah Baqarah, lepas tu surah Nisa. Wabil walidaini ihsana datang selepas Allah. Selepas Allah. Cerita je tentang apa yang patut kita lakukan, apa yang patut Allah terima hak dia daripada hamba-hambanya, terus masuk ibu bapa. Okey, kita tengok pula surah Isra contohnya kan, yang menyebut wabil walidaini ihsana ni. Tengok surah Isra ayat 23. Ni surah apa ni? Surah Isra ayat 23. Apa tak? Wa qada rabbuka, dan Tuhan telah perintahkan dan Tuhan telah putuskan. Qada ni hukuman ya, telah diletakkan hukum. Alla ta'budu illa iyyah, janganlah engkau menyembah melainkan kepadanya. Maknanya jangan syirik lah tu, betul tak? Ya. Terus lepas tu ayat yang sama, wabil walidaini ihsana. Nampak tak? Allahu Akbar. Wabil walidaini ihsan. Inilah hadiah yang Ustaz janjikan tu. Betapa kedudukan ibu bapa sangat mulia di sisi Tuhan. Selepas urusan dia, terus urusan ibu bapa. Lepas urusan dia, terus urusan ibu bapa. Ni yang nak kita kabarkan kepada orang lain, kita sampaikan, kita panjang-panjangkan, menceritakan bahawa betapa mulianya kedudukan ibu bapa di sisi Tuhan. Hak yang perlu dilaksanakan, hak yang perlu diterima oleh ibu bapa, iaitu merupakan tanggungjawab daripada anak-anak dia yang perlu dilaksanakan kepada ibu bapa dia. Kerana kedudukan mulia ini. Nampak tak? Ini satu anugerah lah kepada insan-insan yang bergelar ibu bapa. Mana dapat hadiah ni? Kedudukan kita lebih tinggi daripada raja tau. Betul. Ayat Tuhan kata apa? Bukan wabil malik ihsana dengan kepada raja kita taat saja. Tak. Wabil walidain dulu. Wabil walidain dulu. Tingginya kedudukan ibu bapa mengatasi segala-galanya. Datang selepas urusan Allah. Mari kita pergi tengok ayat tadi balik. Okey, jumpa tak? Ajar Sina, dapat tak hadiah? Dapat. Dapat tak hadiah kita? Inilah hadiah yang Ustaz katakan tadi. Iaitu hargailah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, Apa pemberian Tuhan tu? Anugerah daripada Allah, kedudukan ibu bapa yang sangat istimewa. Siapa nak menganugerahkan kita kedudukan sebegitu rupa? Mana tadi? Ayat surah An'am tadi, ayat 1 apa tadi? 1551. Dah. Okey. Faham Maaf Ustaz, tak unmute saya ni. Unmute. Kan? Itulah hadiah istimewa tu. Bukan Ustaz bagi. Tapi Allah yang bagi. Allah yang bagi hadiah yang sangat istimewa. Balik kita pada ayat-ayat tadi tu, wabil walidaini ihsana apa semua tadi tu, kan? Ayat 151 ni agak special, agak unik. Itulah unik dia tu. Kenapa? Ayat perintah berada di kalangan ayat larangan. Jangan syirik. Jangan bunuh anak. Jangan buat benda-benda tak elok. Jangan bunuh orang. Tetapi dekat sini patutnya apa? Jangan buat
Derhaka pada ibu bapa. Ya. Jangan buat tak elok dekat mak bapak. Tetapi dia tak buat jangan tak elok. Dia kata apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ibu bapa. Apa hikmah dia? Kalau kita katalah jangan derhaka lah. Kalau kita kata jangan derhaka lah. Apa beza dia dengan berbuat baik ni? Agak nampak tak? Kita ingat kepada ibu bapa kita. Tapi Ustaz, saya dulu dengan mak bapak saya memang saya sayang. Sampai mak saya duduk dengan saya sampai dia kiranya sakit sampai meninggal. Tetapi anak-anak sekarang ni tak macam kita, Ustaz. Inilah ajaran ni yang kita nak sampaikan kat diorang ni. Katakan kedudukan mak bapak ni level kedua tau, selepas Tuhan. Setiap kali wabil walidaini ihsana ni mesti datang selepas urusan Tuhan. Begitu sekali tingginya kedudukan mak bapak. Cumanya kalaulah tengok kita andaikan jangan berbuat ataupun kita kata jangan derhaka kat sini kan. Jangan derhaka berbanding berbuat baik kepada ibu bapa. Kalau kita nak samakan dengan perkara-perkara yang lain, semua jangan, kita pun buat jangan derhaka. Jangan derhaka ini nak kata apa ni? Allah bukan sekadar melarang kita untuk jangan derhaka kepada mak bapak. Bahkan Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada mereka. Larangan untuk jangan menderhaka tu, itu adalah ibarat batasan minimum sahaja. Sebenarnya yang nak tu ialah tuntutan sebenarnya yang Allah nak tu ialah berbuat baik. Contohlah orang kata, Ustaz, saya tak pernah pun menyakiti hati mak bapak saya. Itu larangan lah tu kan, tidak menyakiti. Saya tak pernah berbuat tak elok kepada mak bapak saya. Itu yang awak tak pernah buat tu, itu adalah merupakan apa? Itu tak dapat lagi membalas jasa mak bapak. Saya tak pernah kata tinggi kat mak bapak saya tak pernah tengking mak bapak saya tak pernah sakiti hati. Itu yang awak buat tu, awak tak pernah tu, itu tak dapat lagi membalas jasa dia. Habis nak balas jasa dia macam mana? Berbuat baiklah kepada dia. Wabil walidaini ihsana. Kadang-kadang orang dia tak buat, dia tak mendahaka kepada mak bapak dia tu, maknanya dah cukup ke tu? Tak cukup. Anda kena berbuat baik. Bukan sekadar tak mendahaka je. Kan contohnya lah, dia tak pernah cakap yang menyinggung hati mak bapak dia. Sebab apa? Dia duduk jauh daripada mak bapak dia. Betul tak? Tapi dia tak ziarah pun mak bapak dia. Adakah dia tak menyinggung hati mak bapak dia tu dah mencukupi untuk nak balas jasa mak bapak? Tidak. Sebab tu Allah tidak letakkan larangan di sini. Kalau diletakkan larangan di sini, jangan menderhaka kepada ibu bapa. Jangan menderhaka kepada ibu bapa belum cukup untuk membalas segala jasa ibu bapa. Belum cukup nak membalas setitik air susu ibu. Macam Majaratin. Betul tak? Belum cukup nak membalas ibu mengandungkan kita. Kalau sekadar tidak menderhaka kepada dia. Jadi macam mana Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu bapa. Yang menariknya pula dekat situ tu, Allah datangkan ayat ni wabil walidaini ihsana ni, sepatutnya apa? Ayat ni, kepanjangan ayat ni lah. Sepatutnya ayat ni begini. Tapi didatangkan dalam bentuk ahsinu bil walidaini ihsana. Nampak tak? Ayat dia ni ahsinu bil walidaini ihsana, tetapi dihazafkan, dipadam perkataan yang di depan ni ahsinu ni, iaitu maknanya berbuat baik, hanya tinggal bil walidaini ihsana.
Cumanya ayat ni kalau kita terjemahkan betul-betul, apa makna yang sesuai untuk ayat ni? Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua kita dengan sebenar-benar ihsan. Dengan sebenar-benar kebaikan. Mana datang sebenar-benar kebaikan tu? Perkataan ihsanan. Dia panggil dalam istilah bahasa Arabnya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni tujuan dia ialah untuk penegasan, untuk menguatkan lafaz perkataan berbuat baik itu. Kalau kita kata buat baiklah, itu perkataan tu, ayat tu biasa je. Tapi buatlah betul-betul kebaikan tu. Kita tambah pula betul-betul, kita tambah pula sebenar-benar kebaikan. Itu menunjukkan ayat ini sangat diberi penegasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi ayat wabil walidaini ihsana ni adalah ayat yang unik. Dia datang ayat arahan di kalangan mana ayat-ayat selainnya adalah ayat larangan. Kenapa Allah tak datangkan larangan? Kerana larangan itu tidak mewakili lagi, tidak cukup lagi untuk nak menunaikan hak ibu bapa kita. Sebaliknya itu hanyalah tuntutan minima baru. Kita tak menyakiti ibu bapa kita, itu baru kita buat sikit je baru lagi tu. Banyak lagi hak-hak ibu bapa yang perlu kita penuhi. Jadi Allah datangkan dalam bentuk arahan dekat sini. Allah kata berbuat baiklah dengan sebenar-benar kebaikan kepada ibu bapa. Sampai tak maksud Ustaz ni? Ya, betul, dah sampai ke Ustaz. Ya. Okey, lagi sekali kita susun baik ayat ni. Ayat ni pertamanya wabil walidaini ihsana ni, dan semua ayat yang ada wabil walidaini ihsana ni mesti datang nombor 2. Mesti datang apa? Nombor 2. Nombor 2 selepas cerita Allah. Cerita Allah tak ada yang lain, tak ada ni hanyalah jangan ibadah selain padanya, jangan syirikkan dia. Tu cerita Allah. Lepas tu terus datang ayat wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada ibu bapa. Tu pertama. Okey. Jadi kita kena perhatikan bahawa ayat wabil walidaini ihsana ni bukan dekat sini je. Banyak tempat yang lain, ada 4 lagi tempat termasuk yang ni. Semuanya datang nombor 2 selepas jangan mensyirikkan Allah. Okey. Itu satu. Yang kedua, ayat ni khususnya merupakan ayat larangan. Nampak tu? Awal-awal lagi dah baca dah. Marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Laranganlah apa yang Allah telah haramkan. Apa dia? Jangan mensyirikkan dia. Jangan bunuh anak. Jangan buat dekati benda-benda yang tak elok. Jangan bunuh orang. Sepatutnya dekat sini jangan menderhaka. Tetapi sampai dekat mak bapak, dia tak gunakan jangan. Dia gunakan suruhan pula. Berbuat baiklah kepada ibu bapa. Kenapa ini ganjil? Tu yang kita nak faham tu. Kenapa ini ganjil? Yang lain semua jangan. Ini berbuat baiklah. Kerana kalau kita kata jangan, bermakna dengan kita tidak menderhaka kepada ibu bapa tu, itu belum bermakna kita telah memenuhi hak-hak ibu bapa kita. Itu baru batasan minimum dia. Banyak hak-hak lain lagi yang kita perlu laksanakan terhadap ibu bapa kita. Jadi Allah tukarkan daripada ayat larangan kepada ayat arahan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah. Antara makna buat baik itu juga termasuklah larangan tadi. Kalau kita dah buat baik, tak adalah kita nak menderhaka, tak betul? Ya. Tetapi kalau kita tidak menderhaka, belum semestinya kita buat baik lagi, betul tak? Berbuat betul, baik Ustaz, dah betul Ustaz. Baru kan? kita nampak. Ya, betul Kan? Ustaz. Lagi sekali, berbuat baik itu termasuklah tidak menderhaka. Ya, betul. Tapi tidak menderhaka tak termasuk baik. Tak semestinya berbuat baik. Betul. Jadi kalau dia buat jangan menderhaka kat sini, maknanya banyak lagi benda-benda yang kita tak laksanakan. Ya. Tapi bila dia kata berbuat baiklah, termasuk jugalah kita tidak
haka. Ni baru all in one ni. Ajar Nasimah. Ayat perintah ni all in one. Kalau ayat larangan kat sini tadi terkurang. Nampak tak? Bagus tak, anak saya pun duk dengar ni. Bagus. Alhamdulillah. Ustaz Sabil, Ha. dengar baik-baik. Okey. Ini Ustaz nak pesan tu je. Satu, pertama, ini adalah Allah punya hadiah. Anugerah hadiah daripada Allah kepada ibu bapa. Kenapa jadi macam ni? Kerana tingginya kedudukan ibu bapa di sisi Allah. Mulianya kedudukan ibu bapa di sisi Allah. Bayangkan ada satu ayat lagi tu yang sangat menarik. Okay, kita nak nilai, nak terima hadiah yang Allah anugerahkan kepada ibu bapa ni dengan hati yang penuh gembira. Tengok Ada satu ayat ni menceritakan tentang hari kiamat. Menceritakan tentang apa? Hari kiamat. Macam mana keadaan hari kiamat ni? Orang mestilah hiruk pikuk lari di tampukang, betul tak? Huru hara. Okey, tengok kat sini. Ini surah Abasa wa Tawalla ni. Okey. Fa idza ja'atis sakhah. Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datangnya suara jeritan yang dahsyat. Apa yang berlaku? Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya. Habis, kita elok-elok berkumpul apa semua, habis semua li tampukang lagi. Masing-masing urusan sendiri. Lari daripada siapa? Saudara dia sendiri. Lepas tu, wa ummihi wa abih. Daripada ibu bapa dia. Menjauhkan diri, buat urusan sendiri. Wa sahibatihi wa banih, dan daripada isteri dan anak-anaknya. Wa likulli imri'in minhum sya'nu yuni. Kerana tiap-tiap seorang daripada mereka hari itu ada perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal sendiri. Tak cara orang lain dah. Maknanya terlalu sibuknya kita, orang-orang yang dekat dengan kita semua kita tinggalkan. Siapa yang kita tinggalkan dulu? Saudara-saudara. Adik-beradik. Ni adik-beradik ni, akhir ni. Adik-beradik akhir. Lepas adik-beradik, mak bapak. Lepas tu isteri dan anak-anak. Nampak tak susunan dia? Adik-beradik, mak bapak, isteri dan anak-anak. Okay. Ini cerita saat hari kiamat ni. Sangka kala ditiupkan, orang semua sibuk ni. Okey. Yang kedua pula, cuba tengok kat sini. Ni pun luar biasa. Kisah apa ni? Okey. Yauma takunus sama'u kal muhli. Ini dekat surah Ma'arij. Pada hari langit menjadi seperti tembaga cair. Wa takunul jibalu kal ihni, dan gunung ganang pula menjadi seperti bulu berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamima, dan sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karibnya, kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal keadaannya sendiri. So macam situasi tadi juga, tapi ini situasi yang dah nak kena timbang dah kita ni. Okey. Yubassarunahum, padahal masing-masing diberi melihat setengahnya yang lain. Maknanya kita kenal, kita nampak pun. Oh ini saudara kita, ni apa kita nampak. Tapi disebabkan sibuknya kita tak percaya dah. Orang yang kafir, ni siapa ni? Orang kafir. Suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu. Yawadul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin. Orang kafir masa tu maknanya ni dah nak kena timbang lah ni. Orang kafir kalau boleh dia tengok operasi timbang amalan apa semua ni, apa terlintas di hati dia? Kalau boleh lah, kata dia apa? Nak tebus diri dia. Maknanya kalau diberi peluang, okey kamu akan dihukum. Ada tak orang nak gantikan? Oh mesti nak dia kata. Siapa dia nak gantikan? Anak-anak dia sendiri. Anak-anak dia sendiri. Macam tadi dia lari kan? Sekarang dia nak minta anak-anak dia gantikan tempat dia. Banyak cantik dia. Ya. Tak dapat anak-anak dia? Banyak cantik. Tak dapat anak-anak dia? Isteri dia, hati-hati kita. Anak beranak dia pula, adik-beradik dia. No, isteri dulu. Isteri. Okey. Tadi anak-anak, lepas tu isteri, lepas tu adik
Adik-beradik Oh, dan susunan. saudara. Yang tadi siapa dulu? Oh, adik-beradik dulu. Adik-beradik dulu. Lepas adik-beradik, Ibu bapa, ibu bapa. Lepas tu baru isteri dan anak. anak-anak. Sekarang ni anak dulu. Lepas anak dulu, anak-anak. Lepas tu Baru isteri. Isteri. Lepas tu adik-beradik. Dan kaum kerabat yang melindunginya. Waman fil ardi jami'an thumma yunji. Dan juga siapa saja yang dekat muka bumi ni kalau dapat, siapa nak volunteer, nak jadi wakil dia, nak terima azab. Banyak cantik dia ni. Okey? Supaya dia dapat menyelamatkan diri dia. Nampak tak? Ya. Siapa yang dia tak sebut kat sini? Mak bapak. Dia tak sebut ibu bapa. Dia tak sebut pun ibu bapa. Sebab apa? Walaupun dia mujrim ni, walaupun dia orang kafir ni, Kafir. Oh, ya, faham. orang jahat sekalipun Dia tak tebus takkan naik sanggup dia nak jadikan mak bapak dia sebagai tebusan, menggantikan kesalahan dia. Kerana apa? Kerana bila dia letakkan mak bapak je dekat sini, kalau boleh mak bapak aku lah, tolong jaga, ganti tempat aku, akan mengundang lebih teruk kemurkaan Tuhannya. Sebab Tuhan dalam Quran dah nyatakan selepas Tuhan mesti baik kepada ibu bapa, selepas Tuhan ibu bapa, selepas Tuhan ibu bapa. Kat sini awak nak tebus dengan ibu bapa, lagi mendatangkan kemurkaan Tuhan. Sebab tu dekat sini pun tak tergamak, meskipun dia orang kafir, tak tergamak dia nak letakkan ibu bapa dia sebagai pengganti untuk menebus dosa-dosa dia. Bayangkan. Betapa tingginya. Yang tadi tu suasana kelang kabut, semua orang lari daripada anak, lagi daripada mak bapak, adik-beradik, kan? Yang ni pula nak menebus. Ya Allah, ini kalau aku kena ni habislah, hancur lebur aku ni. Boleh tak ganti dengan anak? Oh, boleh tak ganti dengan isteri? Boleh tak ganti dengan abang, adik-beradik? Tapi tak gamak dia kata, boleh tak ganti dengan mak bapak? Oh, tak gamak dia nak buat begitu. Kerana apa? Kerana tingginya kedudukan ibu bapa di sisi Tuhan. Kalau dia nak gantikan nama bapak, akan mengundang lagi lah kemurkaan Tuhannya yang begitu dahsyat sekali. Mari kita renung-renungkan, kita sampaikan kepada siapa pun bahawa kedudukan ibu bapa ni mendapat satu kedudukan yang sangat istimewa di sisi Tuhan. Tak ada ayat wabil walidaini ihsana mesti datang selepas ayat Allah. Allah ta'budu illa iyyah. Allah tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana. Nampak tak? Semua macam tu ayat dia. Inilah Ustaz katakan anugerah dan hadiah tadi. Hadiah yang special. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Kecukup dah tu. Dah 11 suku dah terlepas dah kita ni. Masya-Allah. Masa sangat mencemburu. Terima kasih, Ustaz. Jadi tolong sampaikan. InsyaAllah. Ustaz. Bergembiralah. Sang ibu bapa lagi Ustaz yang mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Amin. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, Terima selamat berhujung minggu saya ucapkan. Kawan-kawan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ila liqa.